Siapa tak sayang mak? Sayang. Tapi Nabi kata kena sayang aku lagi. Siapa tak sayang ayah? Sayang. Tapi kena sayang aku lagi. Saya ada ayah masih hidup 89. Mak tak ada dah. 9 tahun dah. Bila hari raya balik sedih kan tuan-tuan. Sebab balik rumah tu ada. Selalunya bila balik lewat, dia tunggu depan pintu. Hang makan tak lagi? Dah lagi. Mak sedia ketupat mak dah. Hang masuk buka sendiri ya. Lah balik rumah tu ada. Masuk dalam rumah, bilik ada. Masuk dalam bilik, katil ada. Tapi orang atas katil tu 9 tahun tak ada dah. Sunyi raya. Balik tak ada. Tak ada dah orang tunggu makan lah. Bila balik malam lewat, dia akan tunggu tuan-tuan buat kopi o. Orang tua-tua akan kopi o. Lepas tu dia sedia kacang. Kacang tu lah yang nyanyi nangin. Rupanya dia tolong kupas tuan-tuan siap-siap buh dalam kopi tu. Hampa makan dah kopi o buh kacang di atas. Lepas tu bubur tu tapis yang gigi. Kata kopi tu dia ni sikit, rasang kan. Tapi kacang tu pepak dengan kopi tu. Sedap tuan-tuan. Lah tak ada dah kopi tu tuan-tuan. Tak ada orang sedia dah. Dulu bila balik, dia tunggu depan pintu. Ayah saya kata apa? Selagi mana lampu merah, kereta hang tu ada, dia takkan masuk dalam rumah. Tu mak. Sampai lampu tu tak ada baru masuk. Lah ni tak ada siapa tunggu depan pintu dah. Sayang tak mak? Sayang. Nabi kata kena sayang aku lagi.